Siapa boleh respon? Dengar suara saya? Boleh, Oh, boleh doktor, boleh. okey, terima kasih, terima kasih. Jadi saya hari ni satu skrin ya. Mungkin ada agak sukar sikit, tak apa, saya teruskan. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030, salam one team, one target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia, insyaAllah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengizinkan kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam keadaan sihat walafiat. Yang dihormati semua ahli Persatuan Inventif Bagan Datuk Perak, terima kasih kerana dapat bersama pada pagi ini, dapat meluangkan masa tuan-tuan walaupun di waktu cuti sekolah. Sebenarnya saya risau juga sebab inilah waktu yang saya ada untuk kita berbengkel secara dalam talian bagi inovasi aplikasi digital ini, sebab waktu lain kita sibuk berbagai perkara, terutamanya di waktu sesi persekolahan, terutamanya pada guru-guru yang menghadapi ialah untuk persediaan SPM bagi 2025. Atas kekangan tersebut, maka saya buatlah bengkel ini pada hari cuti. InsyaAllah lah, mana yang dapat hadir kita dapat bersama pada pagi ini, mana yang tidak dapat saya akan sediakan rakaman. Untuk makluman semua ahli Persatuan Inventif Bagan Datuk Perak ataupun ringkasannya PIBDP, yuran penyertaan menjadi ahli hanya RM10 sahaja dan bayar tu hanya sekali sahaja seumur hidup. Yuran tahunannya murah saja RM1, itu pun akan ditanggung oleh pihak penaja. Artinya tuan-tuan hanya bayar, boleh juga maklumkan pada rakan yang lain, tuan-tuan hanya bayar RM10 sahaja. RM10 sahaja untuk menjadi ahli. Yuran tahunan ialah RM1 setiap tahun. Namun begitu, yuran tersebut akan ditanggung oleh pihak penaja yang kita cari Setakat ni insya-Allah kita ada banyak beberapa syarikat penaja menaja keahlian kita, dan keanggotaan keahlian kita setakat ni ada 400 lebih lah. Saya ingat semalam saya kira ada 442 dan penaja utama kita daripada Majlis Pembandaran Teluk Intan, terima kasih pada pihak MPTI, dan juga ada juga penaja daripada Majlis Pembandaran Sebelang Perai MBSP yang menaja dari segi keahlian kita, alhamdulillah tuan-tuan Dan fokus utama bagi Persatuan PIBDP ini adalah untuk kita berkongsi idea berkenaan inovasi-inovasi yang dapat memberi manfaat terutamanya dalam bidang pendidikan. Jadi kalau tuan-tuan nanti ada juga idea nak dikongsikan, maklum kepada saya. Untuk makluman tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan ada idea inovasi yang tuan-tuan rasa nak kongsikan bersama ahli PIBDP, tuan-tuan boleh maklumkan kepada saya dan saya akan berusaha mencari tarikh dan waktu yang sesuai untuk kita sediakan saluran Google Meet untuk kita kongsi bersama. InsyaAllah nanti sijil kita akan berikan juga. Dan makluman bersama juga, sijil yang saya akan kongsikan nanti adalah sijil di peringkat kebangsaan, sebab untuk penganjuran bengkel Smart Inventor ini telah pun diiktiraf oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia pada 18 April yang lalu. Oleh itu kita boleh menjadikan sijil di peringkat kebangsaan yang tuan-tuan insya-Allah boleh masukkan dalam sekas sekolah nanti masing-masing. Okey, tuan-tuan sebab kita ada banyak perkara yang nak kita bincangkan atau berbengkel pada pagi ini, jadi saya tak nak membuang masa, jadi saya teruskan saya maklumkan juga untuk sijil peringkat kebangsaan, sijil digital dan kehadiran SPL KPM bagi guru akan mula dibuka pada jam 9.30 pagi Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada pensarah-pensarah daripada universiti yang ada ruangan masa untuk bersama pada pagi ini, terutamanya beberapa pensarah daripada UPSI. Terima kasih Tuan Profesor dan Doktor yang dapat bersama pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan semasa saya berbengkel, tuan-tuan boleh bertanya lah. Boleh tanya terus jika ragu-ragu. Tak payah tunggu saya nak habis bagi ruang. Terus tanya dan saya terus jawab. Saya khawatir juga dekat ruangan chat ni saya tak perasan. Sebab saya hanya ada satu skrin di pagi ni sebab saya buat secara langsung di pejabat. Jadi di pejabat ni ada sikit kekangan, saya hanya boleh gunakan satu skrin. Jadi skrin yang satu lagi saya dapat gunakan. Jadi kalau ada ruangan chat saya tak dapat nak lihat. Tapi mungkin tuan-tuan nanti boleh maklumkan terus pada saya untuk saya terus jawab. Boleh tuan-tuan InsyaAllah.
dan berdoa jugalah semua connection di PPD Bangan Datuk ni berjalan lancar untuk pagi ini ya. Mudah-mudahan tuan-tuan insya-Allah. Okey, jadi kita teruskan tuan-tuan. Okey, tuan-tuan boleh nampak Boleh nampak pautan saya? Saya tak Nampak. nampak. Okey, kena bagi tahu suara tuan-tuan maaf sebab saya hanya ada satu skrin. Jadi kalau tuan-tuan buat thumbs up ke saya tak nampak. Jadi kena bagi saya dalam bentuk suara supaya saya boleh. Nampak doktor. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih tuan. Okey, jadi saya teruskan. InsyaAllah pada bengkel kita pada pagi ini, bermula hari ini sampailah pada hari Khamis insyaAllah, iaitu bengkel membangunkan aplikasi yang mempunyai avatar dan AI sendiri menggunakan Jotform. Jadi kita akan mengenali pada pagi ini yang utamanya lah ialah untuk pengenalan kepada aplikasi dan AI dalam Jotform. Ya. Jadi tuan-tuan boleh klik link yang saya beri kongsikan di sini, yang saya banner menggunakan Jotform. Yang Jotform ini boleh juga dibeli, boleh juga dilayari digunakan secara percuma. Cuma ada sedikit batasan untuk percuma tuan-tuan ya. Jadi saya cuba klik link ini, tuan-tuan boleh lihat ya. Okey. Okey, bila tuan-tuan buka link yang saya berikan contoh, saya cadangkan tuan-tuan sama ya, kita buat hands on sama-sama. Ya, tuan-tuan cuba klik link yang saya bagikan dalam bahan PowerPoint yang saya telah kongsi pun semalam. Jadi bila tuan-tuan buka link tersebut, harap kita buat sama-sama tuan-tuan ya, supaya tuan-tuan lebih dapat bersama kalau saya terlaju, tuan-tuan bagi tahu. Saya cuba buat seperlahan yang mungkin supaya kita dapat berkongsi bersama. Okey, tuan-tuan boleh bila keluar paparan macam ni, tuan boleh add to home screen. Install. Okey. So bila tuan-tuan dah install, dah keluar paparan seperti inilah Okey dah. Okey, dah install So inilah contoh aplikasi yang kita berhasilkan daripada Jotform. Okey, kejap tuan-tuan Okey, kelebihan di sini ialah tuan-tuan, apa kelebihan berbanding tuan-tuan mungkin pernah dengar berkenaan Google Form dan apa beza utamanya dengan Jotform. Jotform ini seperti Google Form tetapi dia punya banyak perkara atau kelebihan-kelebihan tertentu yang lebih baik berbanding Google Form. Contohnya dalam Jotform kita boleh buat aplikasi dan kita boleh letakkan logo kita sendiri. Yang saya percaya dalam Google Form perkara ini tidak ada ya. Artinya tuan-tuan, saya ada logo saya sendiri, iaitu logo untuk Smart Inventor, guru baharu untuk pra-universiti dan murid PPKI, Inovasi Pendidikan Digital Pihak Kebangsaan ya. Di sini saya letakkan maklumat-maklumat penting. Ya. Maklumat-maklumat penting yang tuan-tuan boleh lihat. Ya. Dan juga ada AI. Ya. Inilah yang kita akan buat tuan-tuan ya. Di akhir nanti kita boleh banner aplikasi seperti ini. Mungkin tuan-tuan nanti mengikut subjek tuan-tuan. Dan tuan-tuan juga ada AI sendiri. Ada AI sendiri seperti ini. Contohnya saya boleh bertanyalah. Ada selamat pagi ya. Selamat
Suara tak dengar. Suara tak dengar lah doktor. Cubaan suara 1, 2. Cubaan suara. Okey dah. Okey. Kat mana tadi Ustazah Noli? Saya terlepas. Dekat doktor show tu tadi. Soalan dekat avatar tadi. Dekat AI tadi. Okay. Terima kasih Ustazah. Terima kasih bantuan Ustazah Noli. Sahabat saya SIC Plus di PPD Bangun Datuk Sains Sosial ya. Terima kasih Ustazah. Okay, saya teruskan balik. Itulah sebab saya satu skrin saya tak perasan. Ada technical line tadi. Dia masa terputus sebentar. Minta bantuan rakan ya. Kalau tak dengar suara terus bagi tahu. Okay. Yang angkat tangan pun saya tak boleh nak jawab tuan-tuan ya. Tuan-tuan terus tanya terus. Sebab saya satu skrin saja. Okay, saya sambung balik tuan-tuan ya. Okay. Untuk AI yang kita buat ini berbeza dengan ChatGPT atau Gemini sebab AI yang kita buat ini berfokus kepada bidang kita sahaja. Jadi kalau ini AI ini hanya fokus untuk smart inventor saja. Dia takkan fokus yang lain. Maksudnya di sini AI ini kita kawal maklumat dia. Itu beza AI yang anda akan buat berbanding dengan ChatGPT yang dia sangat luas. Tapi untuk AI yang anda akan buat dia berfokus kepada apa yang anda hendak saja, apa yang tuan-tuan hendak saja. Contohnya kalau guru matematik atau guru sains dia boleh buat AI ni hanya fokus pada DSKP je. DSKP matematik atau DSKP sains saja. Dia tidak mencapai yang lain sebab apa? Data AI ni kita yang kawal. Okey. Jadi contohnya saya AI ni berapa yuran? Berapa yuran smart inventor? Saya beri contoh yang lain Okey, yuran penyertaan adalah percuma. Artinya dia hanya fokus untuk smart inventor je AI ni. Tuan-tuan ya, boleh ya? Jadi saya buat rumusan untuk pengenalan ini. Fokus kita berbengkel selama 3 hari. Pertama, kita nak bina aplikasi seperti ini. Yang ada logo kita sendiri. Yang ada logo kita sendiri. Dan kita akan buat AI kita sendiri yang mempunyai konten berdasarkan apa yang kita hendak sahaja. Artinya orang yang bertanya, murid yang bertanya dalam ruang lingkup yang kita hadkan sahaja. Jadi kalau ChatGPT dia bertanya boleh juga dapat tapi terlalu luas. Bermakna ChatGPT ni dia special sikit, khas untuk apa yang tuan-tuan hendak saja. Jadi kalau murid bertanya dengan ChatGPT yang tuan-tuan bina, dia tak melangkau yang lain dalam DSKP sahaja atau dalam maklumat yang tuan-tuan kawal sahaja. Itulah kelebihan dia. Untuk AI yang kita akan bina nanti, insyaAllah dalam AI ni juga kita akan ada avatar kita sendiri. Okey tuan-tuan ya? Okey, saya tutup. Okey, kita buat juga rakaman ya. Kita buat juga rakaman untuk supaya boleh rujuk selepas tamatnya bengkel ini nanti dalam tepat jam 11 pagi. Ya, okey tuan-tuan ya, sekarang dah 9 suku, 9.15 pagi. So saya cuba okey. Kita tuan-tuan ya, kita akan masuk seterusnya. Kita dah berkenalan tadi berkenaan apa itu AI, apa itu aplikasi Jotform. Seterusnya kita akan lihat contoh. Contoh AI pun kita dah lihat tadi. Yang saya berikan contoh. Ada juga contoh lain yang saya berikan ya. Dalam PowerPoint iaitu contoh bahan pembentangan saya ni ya. Ada yang beritahu pembentangan saya kena buka balik.
Okey tuan-tuan ya. Tadi kita dah mengenali perkara satu iaitu pengenalan aplikasi dan AI dalam jawab form. Saya dah tunjukkan tadi. Dan saya juga telah tunjukkan contoh AI. Cuma yang saya tunjukkan contoh tu adalah contoh AI untuk Smart Inventor di mana saya sendiri yang ada avatarnya. Dan tuan-tuan boleh lihat contoh lain ya. Contohnya untuk menjadi pembantu guru. Ini AI untuk Cikgu Normah, Cikgu Cemerlang Geografi. Jadi Cikgu Normah ni ada semua dalam DSKP-nya berkenaan perkara geografi daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 5, tapi sekarang ni berfokus pada tingkatan 4 dan 5 ya. Jadi murid-murid boleh bertanya terus menggunakan AI pembantu guru Cikgu Normah ni. Link saya ada berikan di sini. Tuan-tuan nanti boleh klik pada link tersebut. Bila ditanya memang berkenaan geografi dalam ruang lingkup geografi di SKP tingkatan 4 dengan 5 saja. Dia tak melangkau terlebih ke situ. Itulah kelebihan AI yang saya masukkan. Nanti tuan-tuan boleh tengok sendiri ya. Okey, tuan-tuan ya. Sekarang kita nak masuk seterusnya. Ini saya harap kita dapat buat bersama-sama. Iaitu daftar job form melalui Google. Ya. Dalam HTTP ni ya, tuan-tuan ya. Saya tunjukkan link ni. Tuan-tuan boleh klik link ni ya. Okey, saya copy link ni. Saya nak masuk satu lagi. Okey, saya buat yang baru ya. Buat yang lain semua saya dah jadi ahli. Tuan-tuan boleh bertanya ya. Tuan-tuan boleh bertanya terus. Gunakan suara tuan-tuan ya. Okey. Okey, kita masuk job form tuan-tuan ya. Tuan-tuan klik job form. Link yang saya bagi. Okey, dia minta kita jadi ahli. Ini percuma tuan-tuan ya. Kita gunalah yang paling mudah. Sign up with Google. Ini tuan-tuan ya. Saya cuba buat supply yang mungkin. Okey, saya ingat saya dah masuk sebelum ni. Okey, saya masuk. Okey, continue. Okey. Alright, saya dah ada sebahagiannya. Nanti sebahagian saya kena buang kot. Okey. Okey, kita tunjuk lagi, saya terangkan dulu interface untuk job form. Apa itu job form? Okey, tuan-tuan ya. Dalam job form, kita ada pelbagai perkara yang kita boleh buat. Ya. Contohnya bila tuan-tuan masuk job form, tuan-tuan dah daftar tadi. Sekarang ni ada offer tuan-tuan ya. Kita lihat pricing dulu lah. Sebab ada offer ni, kita lihat pricing dulu ya. Untuk harga yang ditetapkan, untuk yang siapa nak beli tuan-tuan ya. Sekarang ni ada summer sale. Ya. Tuan-tuan boleh beli. Kalau tuan-tuan nak murah lagi, tuan-tuan boleh gunakan email MOE. Tuan-tuan akan dapat diskaun lagi murah. Dia akan potong lagi 50%. Maksudnya harga tu lain sikit. Dia tak potong lagi. Maksudnya contohnya kalau siapa gunakan MOE, sepatutnya macam biasa orang tu dapat silver. Tapi sebab tuan-tuan gunakan harga yang sama MOE, tuan-tuan dapat gold. Kalau tuan-tuan gunakan, kalau harga biasa bukan MOE, tuan-tuan akan dapat bronze. Tapi sebab tuan-tuan gunakan MOE, tuan-tuan akan dapat silver pada harga yang sama. Itu bezanya MOE tuan-tuan ya. Dapat harga yang sama tapi dia punya package ke depan lagi. Potongan tetap 50%. Cuma package-nya berlainan. Okey, saya tunjukkan starter. Untuk starter free, tuan-tuan boleh buat 5 form. Kemudian ada 100 mission submission untuk monthly submission. Submission ni maksudnya kalau ada murid tuan-tuan nak hantar macam quiz. Tapi anak murid kita pun biasa tak lebih 100 lah untuk sekolah kita tuan-tuan ya. Walaupun 5 form tuan-tuan, 5 form ni kita ada banyak manfaatnya nanti. Sebab walaupun 5 form, contohnya satu form tu kita boleh letak seberapa banyak soalan yang kita boleh letak. Walaupun hanya dengan satu form saja, user tuan-tuan seorang saja. Untuk space ada 100 megabyte ni. Megabytes. Untuk monthly views, dalam salah tuan ada 1000, banyak tu. Ni free tuan-tuan ya. Okey. Ini kalau monthly payment submission, ini kalau tuan-tuan nak buat perniagaan. Tuan-tuan nak buat macam jual beli online, kita ada 10 lagi. 10 payment yang boleh dibuat, transfer payment lah.
Artinya ada 10 urusan niaga kalau tuan-tuan nak menggunakan ini sebagai job form dalam masa sebulan. Ya, 10 kali urus niaga jual beli mesti tuan-tuan ya. Okey, ini ada ejen AI. Tuan-tuan boleh buat 5 ejen AI, ada 5 guru lah yang free ni. Ya. Ada 10 karakter yang tuan boleh pilih. Cuma ada limit tuan-tuan ya. Artinya saya cadangkan satu ejen ni dah cukup lah tuan-tuan ya, sebab dia bergantung pada data juga. Berapa banyak data yang tuan-tuan boleh letakkan dalam tu. Kalau terlalu banyak ejen, nanti data tu dia akan jadi limit sebab ini percuma. Jadi eloklah tuan-tuan ada satu guru saja atau satu pembantu guru je atau satu ejen, sebab banyak data kita boleh letakkan dalam tu. Tuan-tuan ya. Ni kalau berbayar lah tuan-tuan ya. Macam saya berbayar sebab ada syarikat yang mohon untuk buat apps. Untuk maklumat tuan-tuan, bagaimana saya mendapat hasil pendapatan daripada job form ini, iaitu ada syarikat-syarikat yang meminta kita membina apps. Contohnya saya ada Majlis Pembandaran Teluk Intan dan Majlis Pembandaran Sebelum Perai. Mereka meminta saya membina apps yang boleh pelajar-pelajar sekolah untuk belajar mengikut pelajaran yang mereka tetapkan berkenaan alam sekitar. Jadi saya bina untuk mereka dan mereka bayarlah pada kita. Untuk bina apps ni tuan-tuan ni, kalau tuan berminat memang agak mahal lah, agak berbaloi juga ya. Saya boleh charge sampai 5 hingga 10 ribu untuk satu aplikasi yang saya bina menggunakan job form ini. Sebab dia, bila kita beli, dia tak akan timbul dah logo job form langsung. Free pun tak ada logo job form tuan-tuan, tapi dia ada kecil sikit kat ujung. Free pun tuan-tuan akan dapat logo tuan-tuan yang besar. Tapi di ujung tu ada kecil sikit simbol logo job form ni. Tapi kalau tuan-tuan beli, langsung tak ada simbol tu. Walaupun kecil tak ada. Tapi untuk inovasi tu ada starter pun dah boleh. Yang free ni pun boleh buat sebagai starter tuan-tuan ya. Okey. Tuan-tuan ya. Apa kelebihan job form berbanding Google Form? Sebab kelebihannya ada di sini tuan-tuan ya. Dekat My Workspace ni, bila tuan-tuan klik, ya, ada banyak kelebihan di sini. Inilah yang kita akan belajar esok. My Form. Ya. Dia ada My Agent yang kita akan buat pada pagi ini insya-Allah. Ya. Dia ada My Table yang kita boleh buat scoreboard, di mana scoreboard ni boleh disusun daripada markah tertinggi, dan kita ada My Apps yang kita akan habiskan pada hari ketiga nanti. Malahan setiap yang tuan-tuan buat ni kita boleh buat di sijil. Ya, untuk sijil nanti tuan-tuan akan lihat dalam My Form. Insya-Allah kalau berkesempatan besok, kalau ada masa sedikit ruang, saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat sijil juga daripada melalui My Form ini. Itu besok tuan ya, besok. Hari ini kita fokus pada My Agent. Tuan nampak ya? My Table nanti markah-markah pelajar yang disusun. Ya. My Flow ni kalau tuan-tuan nak buat sistem orang ni macam hierarki, dia kena lepas satu A baru dapat B. Kalau tak lepas B, dia tak boleh pergi C. Itu My Flow tapi My Flow ni jarang kita pakai untuk sekolah. Ini banyak oleh ahli-ahli perniagaan yang buat sistem pembelian online yang cara agak complicated tuan-tuan yang penting ni tuan-tuan ya. My Form kita akan buat esok, My Agent hari ini, My Table juga besok insya-Allah, dan My Apps ini kita akan buat pada hari yang ketiga, hari Khamis. Dan dia juga ada My Report. Tuan-tuan boleh linkkan dengan My Report bila tuan-tuan dah ada My Table tadi. Ya, dia ada link My Report automatik. Data, contohnya tuan-tuan nak buat ujian tu untuk TP1, TP2, TP3. Apabila mereka menjawab form, automatik dia ada markah di table, automatik juga ada report. Berapa orang dapat TP1, TP2, TP3 sampailah TP6. Kan mudah tuan-tuan dia sekaligus. Dan tuan-tuan boleh buat logo sendiri tuan-tuan. Dan pelajar boleh jawab dalam apps. Bila apps ni kita buat, semua boleh digunakan. Sama ada tuan-tuan pakai Android ke, tuan-tuan pakai iOS ke, atau tablet ke, apa saja peranti dia boleh digunakan menggunakan apps ini. So pelajar ini boleh akses apa saja kuis yang tuan-tuan buat menggunakan apps ini nanti. InsyaAllah tuan-tuan ya, inilah di peringkat akhir nanti kita akan selesaikan. Mudah-mudahan insyaAllah, amin ya. Okey tuan-tuan ya. Sebelum saya teruskan, saya nak buka dulu kehadiran. Tuan-tuan boleh bertanya saya jika ingin bertanya ya. Saya rehat sekejap 5 minit sebab nak buka untuk sijil kehadiran dan SPL KMPM yang nanti insyaAllah Ustazah Noli akan kongsikan dalam ruangan chat. Jadi kita rehat 5 minit sebentar.
Tapi pada masa yang sama tuan-tuan boleh bertanya jika tuan-tuan ingin bertanya. Silakan. 11.30 kita akan mula balik tuan-tuan ni, 11.30. Tinggal 4 minit lagi. Saya tutup muka sebentar tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan ya, sijil kehadiran digital telah pun dibuka. Ini salah satu contoh di mana sijil ini dibina menggunakan job form. Tuan-tuan boleh cuba scan QR code yang saya bagi. Untuk hari ini saja tuan-tuan ya. Besok kita akan buka esok. Bila tuan-tuan scan sijil tersebut, QR tersebut, nanti bila selesai tuan-tuan mengisi, di bawah sekali dia ada ruangan nanti dah selesai, dia ucapan terima kasih. Di mana dalam ini, dalam job form kita boleh codingkan terima kasih itu kepada siapa. Contohnya kalau tuan-tuan mengisi sijil kehadiran itu, nama nanti saya dah codingkan supaya nama tuan-tuan akan terpapar. Terima kasih Encik Saiful Nizam contohnya. Terima kasih Encik Saiful Nizam dapat bersama pada pagi ni. Terima kasih Encik Saiful contohnya, dia akan terpapar. Atau terima kasih pada Cikgu Farida, dia akan terpapar di situ. Cuba tuan-tuan buat sekarang. Dan tuan-tuan boleh download terus sijil. Dan tuan-tuan dia cakap terima kasih, di bawah tu ada satu pautan download sijil. Terima kasih Ustazah Saudah dapat bersama. Yang saya kenal saya beritahu tuan ya. Cikgu Gunasilan dapat bersama, terima kasih. Ada juga Dr. Aisyah terima kasih Dr. Aisyah. Jadi tuan-tuan boleh klik di situ cuba download. Dan jika ada masalah juga, katakan mungkin lain ada masalah, sijil tadi akan terus diberikan kepada email tuan-tuan, email yang tuan-tuan daftarkan. So sijil tersebut kekal dalam email tuan-tuan. Itulah juga kalau kita buat untuk pelajar nanti. Contohnya kita buat satu macam sijil markah untuk pelajar. Dan kita boleh tetapkan juga pelajar itu dapat TP berapa berdasarkan markah tersebut. Jika pelajar tersebut melepasi markah ini, kita akan paparkan markah dia TP6, tahniah. Jika pelajar ni sebegini, dia akan dapat TP2. Kita boleh kodingkan seperti itu tuan-tuan ya, dalam sijil itu. Cuma yang itu kena di tahap yang lagi further lah. Mungkin nanti tahap yang kedua. Ini kita masih level untuk pengenalan untuk 3 hari ini. Okey tuan-tuan ya, saya dapat boleh sijil ya. Saya akan buka sampai jam 11 pagi saja dan terima kasih Tuan Zanoli pun telah kongsikan untuk guru saja iaitu pautan SPL KPM. Tuan-tuan boleh terus cuba link yang diberikan oleh Tuan Zanoli dan QR code kehadiran yang saya telah kongsikan semalam untuk hari ini. Dan dapatkan terus sijil tuan-tuan. Kalau tak dapat juga tuan-tuan boleh cari di dalam email tuan-tuan. Okey tuan-tuan saya teruskan tepat jam 9.30 pagi. Oh nak link sijil juga ya? Okey saya bagi link sijil lah. Boleh lah tuan-tuan saya bagi link sijil. Okey ini untuk link sijil tuan-tuan saya dah kongsikan. Kalau tuan-tuan perasan sampai dah masuk pada link sijil tersebut, tuan-tuan perasan tak? Untuk job form, bila tuan-tuan buka saja link ini, dia ada satu video. Walaupun kita boleh mengisi borang, sambil kita mengisi borang kita boleh settingkan video. Dan saya setting itu ialah video di tepi pantai lah. Sempena kita nak bercuti sekolah pun, walaupun mungkin kita sekarang bukan di tepi pantai tuan-tuan nampak itu bezanya antara job form dengan Google Form. Job form ni kita boleh set up latar belakang borang apa yang kita nak. So dia nampak nice lah. Sambil diisi borang, dia boleh tengok video. Tuan-tuan Dan cara pengisian borang tu macam agak berbeza. Dia cara moden tuan-tuan Kita boleh set up juga cara biasa. Cuma saya set up ni cara moden sedikit. Okey tuan-tuan kita teruskan kepada yang bingkil seterusnya. Biasa tuan kalau tak dengar suara tolong maklum oleh saya. Okey, kita dah selesai perkara 1 dan perkara 2. Kita awal sikit setengah jam tuan-tuan Sekarang kita nak membina membantu guru AI. Membuat avatar kita lah.
Saya dah berikan link. Tuan-tuan boleh buka link yang saya berikan. Ya. Okey, tuan-tuan ya. Okey, saya copy link ini. Ini macam mana kita nak membina avatar kita dulu sebelum kita buat AI, tuan-tuan ya. Tapi di sana pun dah sediakan avatar kita juga. Cuma nak bagi lebih cantik, kita ada avatar kita sendirilah. Okey, tuan-tuan ya. Saya buka link saya. Okey. Saya cadangkan tuan-tuan login. Gunakan email tuan-tuan juga. Guna Google. Okey. Tak apa ni untuk pro kita ambil free saja. Tuan-tuan ya. Oh, kalau dah berubah saya tak pasti, harap tak ada berubah lah. Okey. Okey, kita mulakan dengan tuan-tuan bila jumpa sama tuan-tuan ya. Saya takut kadang-kadang dia bila dia ada perubahan sistem Kita boleh start per new design. Okey, nak create pun boleh. Tapi macam create macam ada masalah. Dulu tak ada pop-up ni. Tak apa, biar dulu. Nampak dia dah berubah. Kita cubalah tuan-tuan ya. Kalau ada perubahan, kita cuba juga nanti tengok macam ni. Saya cuba kejap tuan-tuan ya. Sebab kadang-kadang ada perubahan. Okey tuan-tuan ya, saya ulang balik. Nampak di sini masih boleh akses. Saya takut dia tak boleh akses tuan-tuan ya. Saya cuba semula. Saya patah balik. Okey, tuan-tuan bila dah buka paparan, dah login menggunakan Google, tuan-tuan pergi pada ini paparan dia, generate creative. Tuan-tuan klik di sini ya. Generate creative. Bila tuan-tuan generate creative dan kalau paparan seterusnya, okey, paparan seperti ini. Tuan ya. Okey. Okey, di sini ada banyak. Tuan-tuan ambil gambar lah. Tuan-tuan boleh masukkan gambar tuan-tuan. Ya. Okey, tuan-tuan export. Oh, sorry. Saya suka tarik tuan-tuan gambar tu ya. Page, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan pergi pada file lah. Saya ambil yang selalu saya tarik tuan-tuan ya. Boleh tarik, kalau tuan-tuan main biasa drag drop je boleh tarik. Ada 2 skill tuan tarik je. Tapi kita upload lah, upload gambar. Tuan pergi balik pada folder sini. Kat folder ada upload. Tuan upload. Cari gambar tuan-tuan. Contohnya saya ambil gambar saya lah. Ya. Okey, saya masuk gambar saya. Okey, ambil masa tuan-tuan ya. Saya takut juga link di sini pautan ya. Okey. Tuan-tuan boleh cuba tarik, masukkan terus ya. Tarik, dah masuk tadi upload, tuan-tuan tarik ke sini. Okey, dia akan link ya tuan-tuan. Kadang dia jadi lambat sebab link. Saya rasanya link saya di sini memang agak lambat ni. Okey, tuan-tuan boleh tarik. Okey. Oh, sorry. Lepas. Okey. Tuan ya. Dah tarik. Okey. Tuan pergi klik pada efek. Dah tarik ni, tuan klik pada efek. Ya. Dah tarik tadi, dah upload, kita tarik. Dah tarik, kita klik pada efek. Okey. Dekat efek ni, tuan pilih kartun.
Ada banyak setakat ni dia masih bagi free lagi. Ya, tak ada yang kena bayar lah. Tapi pada kartun, okey. Tuan-tuan cuba kartun tu. Kartun tu. Okey, kartun tu Okey, dia akan generate. Okey. Okey, kartun tu ni rupa saya. Tuan-tuan boleh adjust lagi kalau di sini. Ya, adjust lagi kalau nak berapa persen bentuk kartun tu. Ya. Ha. Yang ini memang nak kartun sebenarnya. Mungkin saya buat 30. Tapi dia bergantung pada internet tuan-tuan ya. Bergantung pada internet. 30. Oops. Okey. Oh, internet saya. Dia dah buat sekali. Tapi tuan-tuan boleh adjust lah Adjust. Okey. Saya ulang balik di sini kartun. Tuan-tuan boleh adjust lagi di sini. Dia dah buat 30% dah kartun saya tu. Tadi internet slow sikit dah okey dah. Saya adjust ya. Bila tuan-tuan dah puas hati, nanti tuan-tuan cubalah kartun 1 macam mana rupanya. Nanti tuan-tuan cuba sendiri. Saya cuma buat kartun 2 je sebab untuk menyediakan masa. Kalau boleh pukul 10 kita nak mula buat avatar tuan-tuan ya. Dan nak mula buat AI kita sendiri. Ini kita dalam proses untuk buat avatar dahulu. Okey, tuan-tuan dah dapat di sini. Bila tuan-tuan dah selesai, ya, kita boleh export. Tuan-tuan export dia. Dia akan bagi dalam bentuk JPEG tuan-tuan ya. PNG dia tak bagi. Apa beza JPEG dengan PNG? JPEG ni dia akan ada latar belakang putih. PNG dia tak ada latar belakang putih. Dia sinar lah kat belakang tu. Transparent ya. Jadi tak apa. Nanti dia akan bagi dalam bentuk latar belakangnya putih. Kita akan gunakan satu lagi apps. Sebenarnya tuan-tuan ya, ini sahaja contoh. Ada banyak lagi perisian-perisian yang tuan boleh buat kata tuan sendiri. Boleh buang latar belakang sendiri. Saya cuma berikan contoh yang rasanya mudah digunakan dan percuma. Setakat ni percuma lah. Untuk tuan-tuan gunakan ya. Kalau tuan ada lagi yang lain yang lebih baik, tuan boleh gunakan ya. Okay, kita download. Bagi nama projek dulu. Saya namakan dia AI. Percayalah nama saya. AI Khairuddin. Okey. Kita download tuan-tuan. Okey, dia dah download. Okey. Tak payah editing lah. So ini saya boleh tutup tuan-tuan ya. Saya boleh tutup. Dia telah pun download. Tuan, saya ada di sini. Dah ada tuan-tuan ya. Telah pun download. Tapi sebenarnya ada lagi latar belakang putih di belakangnya. Ya. Okey, macam mana kita nak buang latar belakang putih ini? Maaf. Ialah kita masuk lagi satu pautan yang saya kongsikan ini. Kita masuk pula Adobe Express. Saya ada berikan link tuan-tuan ini juga percuma. Ya. Tuan-tuan boleh buang lah. Adobe boleh buang nanti apa latar belakangnya menggunakan perisian Adobe Express. Dan juga boleh buat link kat sini tuan-tuan ya. Okey, saya cuba yang percuma tuan-tuan. Okey, saya masuk Adobe Express pula. Paste. Okey, saya masuk. Get Adobe Express free. Dia akan bagi kita free. Kita ni Google tuan-tuan ya. Kita ni Google. Ambil akaun ni. Continue. So dia akan bagi tuan-tuan free lah. Dia nak date birth tak apalah. Yang ini saya ambil lah. Date birth ni memang pada Ogos 2021 2020. Okey kan. Okey. Muda sangat kot. Mungkin terlalu muda. Saya kena ambil date birth yang lama sikit kot. Saya ambil tarikh lahir saya lah. Lebih kurang. Umur kot. Okey.
Okey, umur tadi. Harap tak ada masalah. Ya, ya. Okey, untuk alam school. Umur saya 2020 ya, tak cukup umur. Okey, higher education. Pilih lah. Logo, flyer, video, poster. Pilih semua boleh kan? Ambil semua boleh. Next. Dan. Okey, dekat sini dah ada tuan-tuan ya. Tuan-tuan sini dah banyak manfaat tuan-tuan ya. Kita boleh buat web kita sendiri, boleh buat video, boleh buat web page, macam-macam lah. Ada juga generative AI. So tuan-tuan dah ada dua tadi yang saya perkenalkan ya. Satu lagi ni adalah Adobe Express. Okey, kita buang latar belakang. Dia juga boleh buat QR tuan-tuan ya. Dan QR code-nya lebih baik sebab dia tak perlukan macam pergi ke satu iklan yang lain. Jangan terus pergi. Setengah QR kita buat dia ada tarikh luput. Dan kadang-kadang kita buat juga dia akan pergi ke link yang lain. Dia macam link iklan. Baru kita boleh next. Tapi untuk Adobe Express ni setakat ini, untuk yang free, kita siapa saja klik link tersebut, QR tersebut dia tak ada tarikh luput dan terus kepada pautan yang kita berikan. Okay, tetapi pada remove background, okay. Ini memang tuan-tuan kena ambil. Saya pun selalu drag drop ni. Tapi kita boleh upload. Tuan-tuan upload di sini. Pilih gambar tadi. Yang saya dah buat. Open. Okey, dia ada bawah latar belakang. Nice tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan ya, saya dah buat eksperimen untuk membuang latar belakang. Manakah yang terbaik? Saya cuba juga Canva. Canva juga ada banyak manfaat yang tuan-tuan boleh gunakan. Tuan-tuan juga boleh buat kartun. Tapi saya nampak antara terbaik yang membuang latar belakang yang memang smooth, clean ialah Adobe Express. Tuan-tuan boleh lihat ya. Dia buang tu smooth, clean. Yang lain tu kadang-kadang kalau buang latar belakang dia macam tertinggal-tinggal juga. Tapi setakat ini Adobe Express the best bagi saya lah tuan-tuan ya. Untuk membuang latar belakang. Sebab itu saya perkenalkan tuan-tuan Adobe Express. Walaupun juga ada pilihan-pilihan lain yang baik ya. Okey tuan ya. Kita download. Okey, saya dah download. Nampak tuan ya, daripada JPEG dah jadi PNG. Satu lagi kelebihannya dia bagi PNG terus. Adobe Express dia tak kedekut macam tadi. So dia dah jadi PNG, artinya PNG tuan-tuan letak di mana saja di PowerPoint, latar belakangnya putih tu dah tidak ada. Tuan ya. Okey, contohnya kalau saya letak PowerPoint tadi, kalau saya letak gambar dia, saya bagi contoh di sini ya. Okey, kalau saya letak gambar insert picture. Saya ada PNG tuan ya. Ini PNG, ini pula adalah JPEG tadi. Okey, saya letak dulu JPEG, insert, tuan-tuan nampak ya apa jadi? Dia ada latar belakang. Ini JPEG tuan-tuan ya, yang kita dapat dari piskat tadi. Ini pula satu lagi, saya insert picture yang daripada PNG daripada Adobe Express. Tuan nampak beza kan? Cuma kelebihannya ialah dia smooth, sangat smooth tuan-tuan ya. Nampak cantik saja. Di tepi tu cantik tuan ya. Curve sudut bila kita pakai baju nampak lekuk baju tu pun cantik je dia ikut ruang. Sama ya, hampir sama. Lepas tu saya showkan tuan-tuan gunakan Adobe Express. Atau pakai Canva pun boleh. Yang tuan-tuan gunakan Canva. Nanti siapa yang gunakan Canva cuba guna dua-dua. Tengok mana the best pandangan tuan-tuan. Gunakan Canva atau gunakan Adobe Express untuk membuat latar belakang. Kalau saya bersetuju untuk Adobe Express lebih baik berbanding Canva. Tapi tuan-tuan boleh cuba sendiri. Ya. Kita ya. So kita gunakan yang ini nanti untuk membuat avatar kita. Okey, dah selesai kita membuat avatar. Ya, yang ada bentuk kartun. Cuma saya tak buat kartun sangat. Tuan-tuan ya. Cuba ni kalau gambar asli. Saya delete ni ya. Cut. Okey. Kalau saya insert lagi gambar saya yang asli. Okey, gambar saya yang asli. Gambar saya asal maksud saya. Okey. Perbezanya. Alright. So inilah perbezaan tuan-tuan So ni avatar yang asal. Avatar. Ini adalah gambar yang asal. Inilah avatar yang saya create sendiri. Tuan-tuan sebenarnya nak guna gambar ni pun boleh. Tak ada masalah. Sama je. Ya. Ini saja nak satu ilmu baru untuk tuan-tuan ya.
Okey, kita dah tamat yang ini. InsyaAllah kita seterusnya nak pergi kepada yang terakhir pada pagi ini, iaitu 3 dah selesai, iaitu A, membuat avatar dah selesai. 3B, membuang latar belakang pun dah selesai. Kita akan masuk tetapan dan latihan avatar. Dan kita akan publish avatar. C dengan D saja. Kita akan mula tuan-tuan tepat jam 9.55. Tuan-tuan ya, untuk rehat sebentar. Kita rehat sebentar. Selamat pagi, Doktor. Ya, silakan nak Selamat tanya. Ya, pagi, silakan. Okey, saya tutup Kalau sekejap. saya dah masuk gambar untuk avatar tu, kalau nak tukar macam mana ya? Oh, kalau kita nak tukar nanti saya akan tunjukkan masa kita set up. Okey, okey. Masa kita set up dalam avatar dalam job form, insyaAllah. Nanti ya, saya tunjukkan. Okey tuan, kita rehat sebentar dalam 5 minit. Yalah, dah lama saya belajar pun kita letih. Tapi kalau tuan nak bertanya, silakan. Saya buka ruang untuk pertanyaan. InsyaAllah tepat 9.55 kita akan mula. Kita tuan ya? Okey tuan. Okey, saya pun minta izin nak minum sekejap. Ya, haus juga bercakap ni. Tuan ya, minta izin. Saya tutup dulu suara dan kamera. Sementara menunggu tuan boleh mengisi ya kehadiran dan sijil kehadiran ya. Kehadiran SPL KPM dan sijil kehadiran. Kalau ada masalah tuan boleh bagi tahu saya terus. Harap tak ada masalah kita gunakan job form. Ya. Okey tuan. Jumpa lagi 9.55 insya-Allah. Okey tuan ya. Tepat 9.55. Jadi seperti yang dijanjikan kita akan mula semula untuk yang terakhir lah membina avatar menggunakan job form. Tadi ada juga beberapa pertanyaan berkenaan sijil. Ya, ada yang bertindih, tapi tak apa yang bertindih. Boleh PM saya akan bagi sijil yang telah yang saya akan update nantilah. Saya baru update sijil, saya dapat makluman tadi. Yalah, saya ada masalah sikit internet di sini. Jadi tapi dah selesaikan. Sijil yang siapa yang download lepas ni boleh saya dah update lah. Jadi tak akan bertindih. Saya dah set up. Okey. Tapi tak apa, siapa yang bertindih nanti boleh minta dengan saya di mana saya akan berikan. Ya. Cuma ada orang yang tak ada nombor PIBDP ya. Tuan-tuan ya. Siapa yang ahli dia ada nombor PIBDP, dia ada nombor ahli PIBDP di ujung di atas sijil sebelah kiri. Siapa yang menjadi ahli. Ya tuan ya. Okey tak apa. Yang bertindih tak apa. Saya baru set up sijil tersebut. Tuan-tuan boleh isi lagi sijil. Jangan risau. Tuan-tuan boleh isi lagi sijil. Isi lagi kehadiran. Tuan-tuan akan dapat sijil baru. Yang saya dah set up baru ni supaya dia tak bertindih. Jika bertindih juga jika bertindih juga, ialah disebabkan line saya di sini. Tuan-tuan ya. Boleh minta saya. Boleh minta saya untuk saya update sijil tersebut ya. Sebab sijil tu dah auto jana. Saya boleh berikan daripada tuan-tuan. Ya. Okey, saya update balik sijil. Yalah, kadang okey. Saya baru update sijil tuan ya. Harap tak ada masalah selepas ini. Okey. Tak apa, tuan-tuan boleh ni lagi. Isi lagi borang tu. Ya. Oh, siapa yang okey, jadi untuk yang sijil bertindih, penyelesaiannya tuan-tuan boleh isi lagi sijil kehadiran. Cuma cantiknya kalau tuan-tuan boleh letak sekali nombor ahli PIBDP supaya ada nombor di atas penjuru sebelah kiri sijil. Tapi kalau dah lupa nak buat macam mana, tuan-tuan tinggalkan je lah, boleh skip ya. Okey, itu yang sijil bertindih dah selesai, tuan boleh isi semula. Untuk yang siapa yang belum ahli ada link. Oh, dekat situ pun boleh daftar link. Dekat dalam mendaftar tu, dia ada satu lagi link. Dalam borang tersebut, borang sijil kehadiran tu juga disediakan link untuk menjadi ahli. Tuan-tuan boleh klik link tadi untuk jadi ahli dalam borang yang sama. Kemudian tuan isi semula borang pendaftaran tadi. Memang dah disediakan link untuk jadi ahli dalam borang sijil kehadiran untuk pagi ini. Ya tuan ya? So untuk sijil bertindih, cuba tuan daftar lagi. Harap tuan-tuan akan dapat sijil yang tak bertindih.
Kalau masalah bertindih juga, tuan boleh PM saya untuk saya berikan sijil auto-jana yang pada saya yang dah ada ya. Pada saya memang tak bertindih insya-Allah. Mungkin secara online tu dia ada gangguan sedikit. Dia jadi bertindih. Ya. Kita tanya. Okey. Sekejap ni saya nak set up lagi sikit supaya jangan bertindih lagi. Okey. Okay, saya rasa lepas ni tak ada ni bertindih tuan ni, insya-Allah. Okey dah. Okey, tuan boleh sekali lagi cuba saya baru selesai ni setup yang lebih baik supaya kalau link masalah lain masalah pun dia boleh okey juga. Tengok okey dah ni insya-Allah. Tuan cuba daftar semula Tak apa. Sijil jana banyak-banyak tak apa sebab yang tuan isi ni memang dia dibeli sistem yang dibeli. Okey tuan, tepat pukul 10. Okey, ada daripada Sijil. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Cikgu Nur Hazli binti Ghazali ya, dia dah tak bertindih. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan kita teruskan. Nah, itulah tuan-tuan contoh sijil yang kita gunakan jot form. Tuan-tuan kan senang kalau kita buat markah pelajar pun senang. Pelajar dapat terus dia slip markah. Siap dengan kita coding lagi. Dah lepas TP1 ke belum? Dah lepas TP3 ke belum? Kalau tuan-tuan nak coding kan jadi macam itu. Kalau tak ada setakat bagi markah ajalah. Okey tuan-tuan Okey, tepat pukul 10 kita ada lagi sejam. Kalau boleh saya tak nak habis tepat pukul 11. Kena habis dalam 10.45 untuk kita sesi soal jawab tuan-tuan tapi ni tuan kalau tuan-tuan terlepas jangan risau, tuan-tuan boleh bertanya semula pada saya ataupun tuan-tuan tengok rakaman. Kita ready? Ini agak sedikit complicated sedikit je tuan-tuan, tak banyak mana pun. Okey, kita mula sekarang. Biasa tuan kalau tak ada nampak muka saya pembentangan atau suara tolong beritahu sebab saya gunakan satu skrin. Okey, kita dah ada Adobe Express percuma, kita dah gunakan tadi. Kita boleh tutup. Alright, kita masuk balik kepada job form. Ya, kita masuk hari ini ialah untuk agent AI. Ingat tuan-tuan ini esok. Ini esok. Kalau sempat juga kita buat sijil sekali esok ni sekali 3. 1, 2, 3. Ni esok tuan Ini memang teknikal. Kalau sempat besoklah. Okey, kita masuk hari ini dalam 45 minit untuk My Agent. Tuan-tuan klik kepada My Agent tuan-tuan saya ulang balik. My Workspace ni pergi. Mohon tuan-tuan sekali lagi saya beritahu kita buat sama-sama tuan-tuan My Workspace pergi pada My Agent. Daripada My Agent tuan-tuan klik. Okey. Kita ambil start from scratch lah. Sini tuan-tuan dia dah bagi set tuan-tuan tapi kita start from scratch lah. Okey, start. Okey, kita ambil untuk customer support lah. Pelanggan kita pelajar lah. Pelajar kita customer support. Kita create. Lepas tuan kita pergi tadi pada customize Kita tak buat yang dah ada. Okey. Kita start from scratch tadi. Ambil customer support dan kita create. Kita create. So dia akan create agent anda. Seolah saya nak buat macam pembantu guru lah tuan-tuan Pembantu guru kita. Okey. Ni dia bagi siap-siap tuan-tuan. Lawa sangat ni. Lawa sangat ni Takut pula tengoknya. Kita boleh ubah warna, kita boleh ubah nama dan sebagainya. Kita boleh ubah semua tu. Okey, tuan-tuan dah ada sini ada build, ada train, ada publish. So kita akan build dan train dia nanti. Okey, kita pergi kepada dia ada lagi standalone, chatbot, voice, ada phone juga, ada SMS, ada juga untuk WhatsApp, ada juga untuk Messenger. Yang Messenger, WhatsApp, SMS, phone, voice, chatbot ni tuan-tuan nanti boleh turunkan sendiri. Sebab asasnya adalah Excuse me doktor, boleh ulang semula macam mana dapat gambar page ini? Gambar ni? Macam mana dapat masuk ke muka ni, page ini?
Tadi ulang saya semula. pergi ke, sampai describe the agent. Lepas tu pergi mana? Okey, okey. Saya kena patah balik tuan ya. Ya. Sorry Okey. ya. Okey. Saya ulang balik. Okey, yang ni saya kena buang lah. Agent ni saya buang. Saya kena klik dia. Saya move to slash. Saya bawa balik ya tuan ya. Okey, pergi pada my workspace. Klik my agent. Ini kita akan buat esok insya-Allah. My agent tuan ya. My agent. Okey, klik. Okey, kita pilih start from scratch. Yang ini tuan-tuan ya. Kita nak buat AI kita sendiri. Ada avatar kita sendiri, ya. Kita start from scratch, kita klik. Dah. Kita ambil customer support sebab pelanggan kita adalah pelajar. Kita klik. Tapi kalau tuan-tuan nak jual kuih pun boleh tuan-tuan ya. Nak jual kuih, jual baju, boleh buat AI sendiri tuan-tuan ya. Siapa yang nak advance lah, memang ada yang buat. Banking sebelum ni ada cikgu tu dia minat nak jual tudung. Memang ada buat AI tu jual tudung. Terpulang lah tuan-tuan ya. Yang free je. Sebab dia ada 5 AI yang kita dia buat. Okey, kita create. Okey, kita create. Okey, dia akan creating. Okey. Okey, dia akan bagi nama lah. Nanti kita akan buat nama kita sendiri. So, dia akan bagi basic macam ni. Tapi kita boleh ubah semua nanti ya. Kita boleh ubah semua. Yang ni satu ya. Semua kita boleh ubah. Cuma saya maklumkan tadi, saya akan fokus pada stand alone. Ya. Yang lain-lain macam chatbot, voice, phone, MS, WhatsApp dan Messenger tuan-tuan boleh terus sendiri nanti. Yang penting bila tuan-tuan dah tahu stand alone, yang lain pun tuan-tuan boleh buat. Siapa yang nak ada cikgu dia lah, pelajar tu boleh melalui WhatsApp. Boleh bercakap melalui WhatsApp, tak payah cikgu nak cakap. Cikgu nak rehat je, AI yang jawab. Cikgu masukkanlah dalam WhatsApp cikgu. Itu cikgu terus sendiri ya. Sebab kita nak ambil fokus kepada nak train dulu. Yang lain tu tak susah, mudah saja insya-Allah. Okey, dah ada semua ni. Kita ada build, ada train, ada publish. Publish nanti insya-Allah akhir sekali. Tuan-tuan pergi pada train. Bila tuan-tuan pergi pada train, line saya okey tak tuan-tuan? Okey ya? Macam ada gangguan lah sikit hari ni. Okey tuan-tuan ya, line? Saya tak freeze ya. Okey. Saya tak ada masalah. Okey, tuan-tuan pergi AI persona. Artificial Intelligence Persona. Tuan-tuan klik pada sini. Ini train ya tuan-tuan. Pergi pada train tadi. AI Persona. Tuan nama tuan-tuan ubah. Ubah kepada Khairuddin. Jangan, nama tuan-tuan lah. Nama tu nama saya. Nama tuan-tuan lah Sorry, minta maaf. Semua nama Khairuddin pula. Okay, Khairuddin. Okey. Bahasa setakat ni dia hanya 2 bahasa, English dan Indonesia. Bahasa Malaysia tak keluar lagi. Tapi sebab English tuan-tuan ya. Tak apa. AI ni walaupun pelajar kita tanya dalam Melayu, dia akan jawab Melayu juga. Cuma kalau bercakap, dia susah sikit. Kalau nak macam nanti chatbot dia bercakap terus, dia kena dalam bahasa Melayu, Indonesia. Sebab dia akan mendengar tu dalam bahasa Melayu dan dia jawab Indonesia. Tapi kalau kalau pelajar kita chat bahasa Melayu pun, dia akan jawab bahasa Melayu juga. Dia kalau chat, dia tak ada masalah. Tuan ya. Jadi saya buat dulu bahasa English. Kita ambil profesional lah tuan ya. Profesional. Friendly ni terpulang tuan. Gaya bahasa ni gaya bahasa tuan. Gaya bahasa dan kita bercakap. Tapi saya suka profesional lah. Cikgu kan. Okey. Okey, ini chat. Sejauh mana kita nak bagi chat kita ni bercakap? Kita boleh short, kita boleh long. Tapi untuk pelajar saya tak cadangkan kita bagi chatty lah, banyak sangat. Pelajar pun nak pendek. Tapi kalau pelajar ke hujung, tuan ya, ambil yang short. Ini kalau pelajar tuan nak buat AI ni memang untuk kelas hujung. Tapi kalau kelas tu pandai sikit, tuan buat long. Untuk pelajar yang pandai. Tapi long ni boleh jawab juga yang short ya. Tapi dia akan beri jawapan panjang lah. Tapi kalau kelas hujung tu mungkin membaca tu kurang sikit, elok bagi short lah. Ada lagi minimal tuan ni, ini paling minimal lah.
Okay, itu untuk chat bila dia bercakap. Ini untuk voice dia. Voice ni eloklah, voice ni paling syok lah tuan ya. Siapa pun tak nak dengar kita main bebel kan. Kita bagi syok lah. Ini suara yang kita nak pilih. Tuan-tuan ya. Banyak pula saya tunjuk hari ni ya. Saya ulang balik tuan ya. Nama settle tuan ya. Nama dah settle. Bahasa pilih English. Tone of voice kita pilih professional. Chat kita pilih long. Voice saya cadang kita pilih short saja. Di sini adalah kita nak pilih suara. Saya kan suara lelaki, takkan suara perempuan kan. Saya change dia. Ini siapa nak buat suara tuan-tuan ya. Change. Saya cari lelaki lah. English, female, tukar pada male. Okay, saya ambil Roger lah kot. Cuba. Saya boleh cuba suara dia. Charlie. Barulah tu. Boleh cuba George. Okay tak George? Eric. Oh nampak dia berumur sikit. Chris. Okay lah kot. Kenal lah kot saya ni. Saya pakai Chris. Okay, ini kalau dia menjawab dalam bahasa Inggeris. Kalau bersuara ya. Ini kalau bertanya dalam suara. Kalau dalam chat, type dia tak akan keluar lah. Ini kalau pelajar tu tanya dalam suara. Cuma kalau suara, saya beritahu tuan-tuan kena set up bahasa Indonesia. Bahasa Melayu tak ada lagi. Pelajar kita mesti, kecuali kalau cikgu bahasa Inggeris, nak ajar anak murid tuan-tuan cakap bahasa Inggeris, elok begini. Memang elok dalam bahasa Inggeris. Bercakap bahasa Inggeris, boleh pakai voice, dia seolah macam bersembang dengan tuan-tuan ni. Ni memang kelebihan untuk guru bahasa Inggeris lah. Inovasi untuk guru bahasa Inggeris. Memang jadi inovasi ni. So murid tadi boleh bercakap dengan tuan-tuan, seolah bercakap. Cuma tuan-tuan kena pandai pilih suara macam suara tuan-tuan. Okey, saya pilih Chris. Ini untuk yang voice. Untuk chat dia tak perlu. Dia boleh type dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Untuk voice, dia kena set up memang dalam bahasa Inggeris, terutamanya bagi pelajaran mata bahasa Inggeris. Okey, saya dah set up nama. Saya dah train, ada persona. Okay, saya build balik. Okey, nampak? Hello, I'm Khairuddin. Boleh tukar kan ya? Boleh tukar lagi. Sini, kita train balik. Dah okey ke? Saya pergi balik birds. Oh, saya ingat link saya lain memang salah lah. Excuse me, doktor. Excuse me, doktor. Okey. Excuse me, doktor. Tadi doktor tunjuk tekan train. Saya pun dah tekan. Kemudian pergi knowledge base kan. Lepas tu di bawahnya. Okey. Lepas tu tekan knowledge base kan. Okey, saya tunjuk balik Cikgu pergi pada train. Train kita pergi AI persona. Oh, AI persona. Knowledge base belum lagi. Knowledge base belum lagi. Okey. Belum lagi kita masuk. Selepas ni sikit lagi. Okey, kita pergi AI persona, kita pergi pada builds. Okey, lain saya ada masalah ni. Tak apalah, biar dulu. Kita pergi klik sini, bila tuan-tuan klik ni, dia akan keluar. Dia akan keluar macam-macam. Ada style, ada avatar. Tuan nampak Tuan-tuan boleh pilih avatar yang tuan-tuan nak. Oh, memang lain. Lain saya memang sangat lambat. Saya nak edit atas ni pun tak boleh. Ini kalau ini kena nampak lawak tuan-tuan ya. Tolong pada tuan-tuan lah. Tapi kita tak nak avatar ni. Kita nak avatar yang kita buat sendiri tadi. Ada macam-macam lah tuan-tuan ya. Oh, dah ada Muslim. Dulu tak ada Muslim. Ada Muslimah lah. Oh, dulu tak ada ya. Ini dah baru dia update. Okey, satu lagi tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh ambil gambar dia tapi tuan-tuan ubah muka aje. Ambil muka tuan-tuan letak sini pun boleh. Dia dah bagi tuduh cantik ni yang Muslim. Tukar ni muka tuan-tuan je. Yang perempuan lah kalau nak. Okey, tapi saya tak nak yang itu. Saya nak kepada my avatar saya. Okey. Tak ada lagi? Kita tak ada lagi. Tak ada manfaat. Kita upload. Jangan generate. Generate ni kalau tuan-tuan nak generate apa yang tuan-tuan nak.
Ni satu lagi kalau ni ada AI dia. Tuan bagi tahu dia nak a young Arab woman with a light coloured hijab wrapped neatly around her head and a bright. Kalau nak confident expression, tuan tulis apa yang tuan nak. Lepas tu generate avatar. Jangan keluar apa yang tuan nak. Sekarang tak ada keluar lah sebab saya buat sendiri. Yang bukan maksudnya saya akan buat sendiri. Kita upload sendiri nanti. So dia ada 3 pilihan. Kita ambil dekat galeri boleh. Generate boleh. Face swap pun boleh. Kalau face swap ni tuan galeri, tuan pilih muka ni tadi dan kita boleh swipe dia tadi. Okey, swipe nanti. Saya buat off dulu Saya saja off. Tuan cuba nanti ya tuan ya. Tapi kita nak hari ni adalah untuk upload. Kita nak upload. Contoh tuan, upload avatar tuan. Klik di sini dan tuan upload. Latar belakang nanti tuan ni kita ubah latar belakang juga, kita upload. Kita upload, mana tadi? Saya punya tadi. Yang ini kot. Ini tadi. Saya punya dengan JPEG, PNG. Pastikan PNG tuan ya. Pastikan PNG, bukan JPEG. Tuan open. Okey, dan satu lagi ni teknik tuan, bila tuan nak ni crop, pastikan crop tuan betul-betul ngam-ngam dengan dia. Supaya tinggi kita cantik. Tinggi kita dalam avatar ni cantik. Kalau tuan buat terlalu tinggi, nanti kita jadi pendek. Kalau tuan macam ni jadi pendek. Kalau tuan buat macam ni pula, tuan jadi terlalu gemuk. Jadi kita kena tu ngam-ngam. Supaya ideal dengan badan kita lah. Okey, cantik. Kena macam tu. Dia juga boleh remove background macam tadi, tapi saya cadangkan elok tuan gunakan Adobe Express sebab remove background dia tak smooth macam Adobe Express tadi. Sini pun boleh remove background tuan ya. Boleh juga. Tuan save. Okey, save. So gambar tu akan tukar. Tapi lah internet saya ada masalah ni. Alright. Sepatutnya saya boleh tulis ni. Saya boleh tulis apa yang saya nak nanti. Tak apa, kita biar dulu. Saya edit gambar dulu Dia baru keluar. Okey, dah ada ni. Kita nak ubah latar belakang lah. Tak cantik latar belakang ni. Macam tak best je kan. Kita nak tukar sikit. Tukar style. Tuan ya, style. Tuan ya. Kita dah ada avatar. Kita boleh change picture lagi. Boleh swipe ya. Boleh juga badan saya, muka orang lain. Boleh lagi tuan-tuan. Boleh lagi. Kita pergi sini je. Tapi saya tak nak tunjuk. Dia ambil masa sikit. Nanti tuan-tuan teroka lah Ingat tuan-tuan, ini semua percuma. Percuma. Tak ada bayaran dikenakan. Tuan nak berniaga boleh. Ya. Kita pergi pada style. Avatar dah ada, kita pergi pada style. Dekat style ni tuan-tuan, saya nak pilih warna yang bright sikit. Yang orang tengok seronok lah sikit Saya ambil warna ni dulu. Terang. Tapi saya nak di atas tu macam putih-putih sikit. Tuan-tuan klik ni. Ni start, maksudnya yang di atas. Gambar kita yang di atas tuan-tuan. Start. Untuk end color adalah gambar kita yang di bahagian bawah. Untuk maklumat tuan-tuan ya. Untuk tuan-tuan ni kena bertuah lah. Sebab untuk kursus AI dalam job form ni di Malaysia ini yang pertama secara online. Saya percaya cikgu lain tak tahu lagi. Tuan-tuanlah secara online yang dapat belajar secara online yang pertama di bengkel ni. Jadi saya mohon tuan-tuan ya, kalau rasa okey boleh kongsi dengan rakan yang lain. Sebab di Malaysia ni belum ada lagi. Ini memang kali pertama secara online. Saya pernah buat bersemuka di Perak Tengah dengan beberapa orang guru, tapi secara online ini yang pertama tuan-tuan ya. Jadi saya mohonlah kalau tuan-tuan rasa okey boleh kongsi dengan cikgu yang lain boleh guna pembantu guru masing-masing. Jadi untuk menjawab soalan murid tu senang je, hantar je pembantu guru kita. Biar murid tanya. Kita boleh lihat kat rumah kan. Atau kita nak jual beli. Okey, start colour adalah yang di atas, end colour adalah yang di bawah. Ini adalah untuk title, colour. Okey, saya nak ubah sikit, end tu macam putih sikit. Saya nak buat macam putih sikit. Nampak tuan-tuan ni, bila saya klik ni, saya ulang balik. Kita klik colour ni, kita boleh pilih dia, kita ke atas sikit. Okey. Okey, nampak tuan-tuan dia ada berubah sedikit. Kalau saya nak buat purple pun boleh, biru pun boleh. Saya buat biru lah. Orang lelaki merah pula kan. Saya buat atas ni putih sikit. Nampak Okey. Tapi kalau kita nak buat kontras pun boleh tuan-tuan. Saja buat kontras. Ini saya tukar merah. Klik end color. Tukar sekali merah. Ambil kan. Nampak tuan-tuan.
terpulang. Kita design kan. Tulisan nak buat warna kuning. Tuan ambil klik tulisan, pilih kuning. Okey, jadi kuning. Tapi saya pilih putih tuan-tuan ya. Putih lagi cantik lah, bagi saya nice lah. Okey, saya ambil putih. Putih tuan-tuan kena ambil ujung tu ya, putih. Okey, dah jadi putih. Macam kontras sangat lah. Purple lah kot. Kena lah sikit kan. Purple dengan biru tu okey lah adik-beradik kan. Okey, ada perkataan ni kita boleh ubah tuan-tuan ya. Khairuddin AI, customer support representative ni kita boleh ubah lah. Ni tukar sini tuan-tuan. Tukar. Tukarlah guru geografi. Saya nak kongsikan nanti bahan-bahan dalam geografi tuan-tuan ya. Alright, settle. Okey, tuan ya. Okey. Dah hadir dah, gambar dah cantik, saya rasa nice, cantik. Macam purple ni nak bagi purple kuat sikit kot. Purple kuat sikit. Okey, dah jadi kuat sikit, nice. Okey, saya rasa okey dah. Okey, sekarang kita klik pada yang kata-kata haluan tadi. Yang tadi line tak clear. Saya klik sini. Okey, welcome. Cuba klik ni terus tuan. Dia type terus tak? Right, subtuan rating, generate generating. Okey, sorry tuan, pergi pada greeting generate ya. Okey, selamat sejahtera. Boleh saya bantu? Okey, nampak? Kita dah ubah greeting tu. Okey, dah ada. Okey. Kita dah ada, nice. Gambar dah okey. Belakang pun okey sikit. Saya suka dah nampaknya. Kuatilah bagi biru muda sikit lah. Itulah gambar ni kadang kita bagi. Ni tuan-tuan nak set up lagi. Ni kita boleh set up lagi tau. Nampak? Satu lagi tuan boleh pilih warna di sini. Tuan boleh set up lagi sampai tuan puas hati lah. Ni kita nak betul-betul bagi puas hati tuan ya. Saya ingat lagi puas hati macam ni lah. Puas hati lah. Lagi cantik. Okey. Okey, dah set up. Avatar dah puas hati. Kita dah train. iPersona dah set up. Maka kita masuk yang bab terakhir untuk pagi ini. Iaitu knowledge base. AI kita dah set up. Guru geografi. Senang lah. Kita pergi pada knowledge base. Okey. Knowledge base ada dua yang paling best. The best yang tuan-tuan nak gunakan. Iaitu link atau file. Link ni maksudnya tuan-tuan boleh ambil link. Mana-mana link. Masukkan je link kat sini. Contohnya ada tuan-tuan ada buat web sendiri. Atau tuan-tuan ada WhatsApp pula. Apa tu? Ada blog sendiri. Tuan-tuan ada web sendiri. Ambil je link tadi, tuan-tuan masuk kat sini. Cuma diingatkan tuan-tuan link sendiri, web sendiri atau blog sendiri. Jangan ambil blog orang lain. Dia macam tak bagus lah tuan-tuan ya. So AI tadi akan menjawab berdasarkan web tadi atau berdasarkan link tadi. Ya. Itu boleh tuan-tuan ya. Cuma saya tak tunjukkan lah sebab saya tak ada web atau link geografi. Tapi ada setengah saya cikgu dia dah buat dah. Okey, saya cuma nak tunjukkan yang file. File ni mudah. Dah masukkan di SKP kita, masukkan terus. Ataupun nota-nota yang kita dah buat, kita masukkan terus. Cuma nota ini tuan-tuan mesti dalam bentuk PDF. Dan nota ini yang bertulisan, jangan nota yang bergambar. Sebab kalau bergambar, AI tadi nak baca tak boleh. Susah. Ya. Knowledge base ni tak payahlah ya. Knowledge ni boleh juga untuk kita tambah lagi apa yang kita nak soal jawab ya. Tapi di sini pun boleh untuk question. Ya, tanya apa soalan, apa jawapannya. Tapi saya nak fokus pada ini ya tuan-tuan ya. Yang lain kita boleh cuba sendiri. Untuk file, ini yang paling mudah lah sebab kita cikgu banyak dah buatkan nota-nota tu kan. Jadi kita guna nota tersebut. Okey, saya ambil file.
Okay. Bila ambil file, kita upload. Saya ulang balik tuan ya. Tadi kita Ipsona kan. Sekarang kita pergi knowledge base. Dan saya fokus pada file, bukan link. Yang ini tentang knowledge, link dengan Q&A ni tuan boleh terus sendiri nanti. Nampak tuan? Saya dah ada AI saya sendiri dah keluar dah pun. Dia dah keluar dah ni tuan Okey, saya nak fokus pada file. Kita pilih file. Dan keluar sini kita upload file yang kita nak. Okey, saya ambil di sini, saya upload. Contohnya lah Contoh saya ada nota berkenaan geografi. Ni dah tertunjuk pada tuan-tuan pula. Dah terbuka sedikit saya punya secret. Tak apa tuan untuk bengkel kita saja. Saya terlupa nak letakkan awal tadi. Okey. Apa ni sebagai contoh saja. Okey, tuan saya ada buku teks. Tapi dia ada limit tuan-tuan Dia ada limit. Dia ada limit. Saya masuk tempat lah tuan tempat apalah tuan bagi contoh. Tempat geografi tuan tuan boleh masuk bab tuan sendiri tau. Saya ambil bab. Saya kena baca dulu ni. Bab apa ni? Saya ambil bab 8 lah. Open Open. Okay, bab 8. Saya lupa ni bab 8 ni bab apa. Saya kena tengok balik tadi. Apa bab 8 ni. Dah tuan-tuan lain nampak dah. Apa rahsia saya. Saya penulis buku juga tuan-tuan dah ternampak dah tadi. Tapi ni contoh tuan Ini contoh saja. Okay. Bab 8 tadi pasal apa ya? Okey. Gerakan jisim. Ada berapa gerakan jisim? Jenis. Okey. Ada jenis gerakan jisim ya. Saya tanya soalan ni nanti. Ada faktor. Ada tanda ni tuan sebab apa kita tengok? Tuan sebab supaya nanti ChatGPT hanya akan ChatGPT pula. Supaya AI tuan-tuan boleh menjawab soalan berdasarkan apa yang kita letak saja. So memang saya menulis test body. Yang ini hanya untuk dalam DSKP geografi je. Keseluruhan tanah, aliran rumput, tanah runtuh. Nanti saya mungkin akan tanya jenis gerakan jisim dengan faktor-faktor gerakan jisim. Dia boleh jawab ke tak nanti. Okey. Jadi saya dah letak. Okey. Dia gerakan jisim tadi Itulah. Eloknya nama file tuan-tuan tadi ada nama terus bab tadi Sebab ini saya menulis buku memang tak ada nama bab lah. Tuan-tuan Saya ulang balik tuan-tuan Ini hanya contoh. Saya cadangkan tuan-tuan memang diingatkanlah kelas kepala giat tuan-tuan Tuan-tuan hanya boleh meletakkan nota yang tuan-tuan bina sahaja. Tak bolehlah nota orang lain kan. Orang lain pernah buat, kita masukkan dalam AI kita Yang saya buat ni hanya untuk sebagai contoh. Sebab lepas ni saya akan buang tuan-tuan Okey, saya save. Save, dia akan analisis. Okey, bagi dia masa. Untuk berfikir, dia membaca nota tuan-tuan Okey, dia dah baca dah. Okey, tuan-tuan dah saya letak satu je ni. Itu untuk gerakan jisim dan langkah-langkah pencegahan. Dia dah buat terus automatik Dia cari tajuk ni. Bagus. Rupanya dia buat siap-siap. Okey, dia buat siap dah saya minta perasan. Tadi saya buat tajuk kan. Dia dah tulis tajuk automatik ni. Sebab tu saya buat tajuk dia, kita terus je send. Dia tahu dah. Okey, kalau tuan-tuan nak tambah lagi knowledge, tuan-tuan boleh tambah lagi di sini. Lagi file. Mungkin saya nak ambil satu lagi sebagai contoh, tapi sebelum saya nak tengok balik lah. Satu lagi mungkin bab 11 kot. Sebab apa? Sebab taburan penduduk. Taburan penduduk. Okey. Alright. Saya akan masuk ke bab 11 pula. Taburan penduduk. Okey. Ya tuan-tuan sebab saya kata ni kita ikut DSKP kita. So dia tak melangkau lah. Tapi tu lebihnya ejen AI kita nanti ikut apa yang kita nak saja. Berdasarkan knowledge kita bagi je.
Jadi bab 11 tuan kan, bab 11 saya masukkan. Saya tak nak tulis describe. Rasa macam dia boleh auto tadi, saya save je. Apa jadi? Betul. Dia automatik. Taburan penduduk dunia, faktor, kesan dan ciri-cirinya. Jadi tak saya tajuk. Dia dah automatik buat. Tuan ya, sekali lagi saya ingatkan, untuk yang ini saya akan buang nanti sebab ni ada hak milik syarikat tertentu. Saya cuma tunjukkan ini sebagai contoh sahaja ya. Okey, mungkin nanti dalam online nanti pun saya terpaksa ada hidden juga ni. Ya. Okey, bila dah ada saya akan tutup. Bukan tutup. Yalah tutup lah. Saya pergi balik pada build tadi. Build tadi dah ada semua AI saya dah cantik. Kita boleh preview tuan-tuan. Dia dah tahu dah, dia detect explore risiko gelakan jisim konten. Dia dah detect dah nota saya ni. Tuan-tuan nampak? Dia detect. Artinya semua bab yang tuan masukkan dia boleh detect. Ya? Okey. Cuma tuan-tuan kita preview dulu. Kita preview tengok apa jadi. Apa kesannya. Kalau tuan-tuan tekan explore apa jadi? Tekan je explore tuan-tuan. Explore gerakan jisim. Dia akan thinking. Kita bagi masa dia thinking. Nampak? Tu saya maksud tadi, berapa banyak dia nak jawab ni berdasarkan berapa kita set up dia punya chat tadi. Kalau banyak-banyak lah. Kalau sikit-sikit lah. Kalau sikit dia gambar ringkasan. Ya. Okey. Boleh terangkan saya, ingat tuan, tak boleh tanya lain tuan sebab dia hanya ada 2 nota tadi. Terangkan berkenaan taburan penduduk. Artinya tuan-tuan, jawapan yang diberikan hanya mengikut DSKP yang ditetapkan dalam buku teks aja. Dia tak terlalu jauh melangkau. Kalau ChatGPT dia mungkin akan bagi jawapan yang lebih hebat lagi. Tapi kita nak ikut DSKP saja. Itu maksudnya kelebihan AI ini. Ya. Okey, boleh terangkan berkenaan taburan penduduk? Okey, kita bagi dia peluang. Okay, kita bagi dia peluang menjawab. Nampak dia boleh jawab. Sama tuan-tuan, sama macam dalam buku teks. Okey, cuma jawapan ni terlalu panjang. Tuan-tuan ingat boleh set up supaya jawapannya pendek untuk kelas hujung tadi, yang awal tadi. Nanti saya tunjuk semula Okey, katakan saya tanya soalan yang lain yang tak ada dalam konten. Tak ada dalam konten ya. Saya tanya pasal gunung berapi. Ada berapa jenis gunung berapi? Sebab yang ni saya tak masukkan lagi kan dalam geografi. Saja nak tanya. Bagi dia thinking. Okey. Dia cuba jawab juga. Dia cuba jawab. Tetapi boleh jadi jawapan dia ni tak bersesuaian dengan konten. Dia akan ikut macam ChatGPT juga. Dia cuba jawab jugalah tuan-tuan ya. Jadi saya cadangkan, elok tuan-tuan masukkan juga. Semua nota-nota yang tuan nak tanya. Okey. Nama, ini soalan, mungkin soalan ni soalan umum kot. Nama ibu negara Malaysia. Ini mungkin soalan umum kot. Dia boleh jawab lah. Sebab ni soalan-soalan yang umum. Tapi kalau soalan yang lebih detail, dia akan nanti dia tak boleh jawab. Dia akan bagi ni lah. Okey. Berikan, saya bagi soalan yang lebih detail Berikan nama cikgu geografi di SMK Seri Perkasa. Dia jawab tak? Ni soalan terlalu detail terlalu detail. Saya nak uji dia. Dia tak boleh jawab. So bila dia tak boleh jawab, dia akan timbul satu pop-up untuk memberikan jawapannya. Macam mana nak bantu dia? Ya, sebab ini memang saya tak masukkan. Memang saya tak masukkan. Okey, kita tutup balik preview. Tutup balik preview. Okey. Kita pergi balik job form tuan-tuan, saja saya nak tunjuk. Okey, kalau tuan-tuan nak pergi balik tadi dia ada satu macam warning ni. Dia ada warning tuan-tuan Ini paparan utama tuan Paparan utama.
Okey, ni contoh paparan utama. Ini untuk esok lah kita akan belajar nanti. Tapi ni pun tak boleh juga ni. Ini soalan yang terhad ni. Mungkin saya kena cari yang lain. Kan jadi isu juga nanti kan. Okey, okey, kalau tuan-tuan ni ya, ni tuan ya, dia ada banyak di sini. Tuan-tuan kalau klik my agent. Okey, dia akan bagi juga. Okey. Dia kalau seperti ini. Okey, tuan-tuan edit agent ya. Boleh di sini pun boleh, edit agent pun boleh. Edit. Okey. Oh, saya patah balik. Balik ya. Sekejap. Ada macam sesuatu conversation tadi. Ni, cuba klik ni, conversation. Ini conversation ya. Kalau tuan ada conversation tadi, ada juga soalan yang dia tak boleh jawab. Ada soalan. Ni kalau tuan nak semak lah bincangan dengan pelajar tadi. Okey, saya patah balik. Sepatutnya dia akan keluar warning bahawa ada jawapan yang tak boleh terjawab. Tapi mungkin sebab internet tu lemah, dia tak keluar warning tu. Ya. Patutnya ada warning ya. Siapa tahu kalau kita nak menunggu warning tu kalau ada, untuk train, tadi tuan nampak ya. Kenapa jawapan tu panjang? Sorry, untuk AI persona tadi, tuan pergi bila AI persona, jawapan tu panjang sebab tuan cek kat sini ni. Kalau tuan nak pendekkan jawapan, tuan buat short. Jawapan nanti akan jadi pendek. Tuan-tuan ya, jawapan nanti akan jadi pendek. Sesuailah untuk pelajar kelas hujung. Saya pun buat begitu nantilah insya-Allah untuk kelas hujung nanti. Jadi pelajar tu tak pernah jawab. Lagi untuk yang belajar bahasa Inggeris tuan-tuan. Saya suruhkanlah tuan-tuan siapa guru bahasa Inggeris gunakanlah ni. So dia nak cakap dengan cikgu malu. Ya saya sendiri nak cakap dengan cikgu saya malu. Tapi kalau cakap dengan AI dia tahu itu AI cikgu. Bagi pula yang short yang boleh jawab cepat je. Dia seronoklah. Dia seronok nanti kalau sempat kita nak cuba yang voice. Voice ni kita bagi short. Okey, dah itu masuk tadi saya tak kat sini tuan-tuan ya. Okey, train kita sudah. Okey, bahasa pun bahasa Inggeris. Okey, sepatutnya dia ada warning. Tengok ada tak warning keluar. Tools. Ni kalau tool lain kita boleh troker ya. Forms, kalau hubung dengan form kita, form tak belajar lagi. Ni kalau kita nak teach your agent, kita boleh ajar lagi apa kita nak. Saya pergi knowledge base ya. Nampaknya soalan warning itu tak keluar. Dia akan keluar warning tuan. Kalau soalan itu tak boleh jawab, beritahu kita, minta tolong jawapan. Tuan isilah jawapan tersebut. Cikgu di SMK Perkasa, siapa nama cikgu tersebut? Itu dia tolong jawab. Tapi nampaknya dia tak keluar warning tu. Tak apa. Okey, ini contoh-contoh untuk knowledge base. Okey, sekarang kita nak cuba publish. Kita publish dan kita nak cuba tanya suara. Tuan-tuan juga boleh gunakan link yang sama untuk cuba tanya suara dalam bahasa Inggeris. Macam mana dia jawab? Tuan ya, sebab saya dah set up tadi dalam build, ingat tuan-tuan ya, dalam train tadi, AI persona, kita dah set up dia bahasa Inggeris. Okey. Sekarang kita nak masuk kepada publish. Yang ini terakhirlah tuan-tuan ya, untuk pagi ni, publish. Sampai pun. Okey. Inilah link dia. Copy link. Link dah copy. Saya pergi pada yang lain. Oops. Link dah mula masalah. Saya dah hang tuan-tuan. Kejap ya. Dia dah freeze. Macam sangat tekan. Tapi dia tak boleh pergi ya. Saya cuba lagi perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya cuba paste link tadi. Oh, saya kena kongsikan tuan ni. Saya lupa. Okey, saya kongsikan tuan dulu. Saya kongsikan tuan dulu ya. Tak presenting. Oh, sebentar letak buku teks boleh ke? Ya, boleh. Tetapi tak boleh letak sekaligus. Sebab dia ada capacity limit untuk setiap file yang dihantar. Rasanya tak boleh lebih pada 10,000 megabyte rasanya. Tapi dia kan ada upgrade.
Artinya tuan-tuan boleh masukkan buku teks dalam bentuk PDF, tapi tuan-tuan kena asingkan dulu siap. Split dulu setiap bab macam saya buat tadi. Asingkan setiap bab, tuan-tuan baru masukkan. Ya, okey, boleh tuan ya? Sebab dia tak ada sekaligus. Nanti dia kata melepasi limit kapasiti yang dia boleh masuk. Ya. Okey. Oh, ni Cikgu Badar dia. Terima kasih Cikgu Badar dia. Datang sekali bersama. Lepas ni Cikgu Badar dan AI. Guru pakar geografi ni. Sipu saya untuk penandaan kertas geografi. Masa saya jadi pengurusi kertas ya. Terima kasih. Sekarang tak pengurusi kertas lagi dah. Okey, rakaman. Ya, insya-Allah rakaman kita akan sediakan nanti. Contohnya selepas inilah. Ya. Cuma saya kena edit sikit sebab ada syarikat tertentu yang ada di situ saya kena tutup. Saya tak boleh bagi terus. Sebab saya dah terlupa nak letak awal-awal. Dia nama syarikat tu dah terpapar tadi. Jadi saya kena tutup dulu untuk yalah keselamatan hak cipta kan tuan-tuan, kena jaga semua tu. Okey, cuma tuan-tuan ni saya ingat sekali jangan ambil link orang lain dan jangan ambil nota orang lain untuk masukkan sebab dia bagi saya itu plagiat lah tuan-tuan ya. Nota sendiri tak apa. Kalau nak juga tuan-tuan kena minta izin dengan tuan punya tu. Ya. Okey, saya send link. Link tadi paste, tuan-tuan boleh cuba link tersebut. Okey. Link. Okey, saya buka balik present saya. Saya dah kongsi link tuan-tuan ya. Tuan boleh cuba terus yang saya bagi tu. Ingat ya, tuan-tuan boleh tanya 2 soalan je. Jangan tanya soalan yang lain. Dia tak ada jawab. Ya. Okey. Yang ini hanya untuk inilah, untuk tuan-tuan bercakap dalam ni je. Untuk bercakap dalam chat saja. Okey. Tuan nampak ya, tuan-tuan boleh cuba. Okey, saya nak kongsikan satu lagi. Macam mana tuan-tuan nak dia boleh bersuara pula? Untuk ini khususnya untuk guru bahasa Inggeris. Saya tunjuk ni yang last terakhir tuan-tuan ya, 10.5 Saya tunjuk satu lagi tuan-tuan. Okey, chat buat agent. Tapi cuba saya nak cuba dalam handphone. Dia dah keluar kot. Saya cuba ni dalam handphone tuan-tuan ya. Tuan-tuan ya, saya cuba dalam handphone. Saya tutup dulu. Tuan-tuan boleh cuba dulu. Saya tutup jap pengongsian ni. Dia ada berbeza sikit kalau perisian handphone tuan-tuan. Okey, saya suruhkan tuan-tuan cuba dengan handphone. Itu lebih baik, lebih nice lah. Jangan cuba dalam laptop dulu. Di situ ada voice dah siap. Kalau dalam handphone dah ada voice dah siap. Tuan-tuan cuba tanya dalam bahasa Inggeris. Sebab dalam paparan komputer dia tak ada keluar tu. Dia tak keluar yang voice tu. Cuba tuan tanya. Talk to Khairuddin. Cuba tuan tengok handphone masing-masing. Voice. Talk. Tekan talk. Allow. Hello, how are you? Can I ask you something? Cikgu Khairuddin. Dapat tuan dia jawab. Tuan pakai handphone ya. Sebab dalam cuba handphone. Dan kalau kalau ada bahasa Arab, yang cikgu bahasa Arab lah contohnya, saya ingat ada, cuba tengok. Untuk bahasa Arab ya. Sebab dalam komputer dia hanya keluar ni saja. Okey, saya tunjuk balik tuan ya. Saya papar balik. Okey, kalau saya tunjuk dalam komputer, sorry, ni sijil terkeluar pula sijil.
Okay, kalau dalam komputer dia macam ni je. Dia tak ada voice. Tapi kalau handphone dia ada voice. Jadi cikgu bahasa Inggeris memang cantik ni cikgu. Gunakanlah teknologi ni cikgu. Saya sendiri kalau nak cakap dengan cikgu bahasa Inggeris saya malu. Tapi dengan cikgu AI saya ingat pelajar tak akan malu punya lah. Suka hati je dia cakap. Tapi sebenarnya kita boleh rekod apa dia cakap tu. Saya tunjuk tadi kan. Kita boleh rekod apa yang dia tanya kita. Tapi tu tuan-tuan jangan beritahu kepada pelajar. Saya boleh rekod apa yang dia cakap. Jangan. Kalau tuan-tuan cakap begitu, pelajar garanti dia takut. Diam je. Tanyalah saya tak marah pun AI itu. Saya baik je. Cikgu cakap begitu pada pelajar. Jadi pelajar tu akan rajin tanya. Okey, saya nak tunjuk yang bahasa Arab. Harap ada lah yang terbaru. Untuk bahasa Arab, tuan-tuan pergi pada bit balik. Pergi yang boleh train. Sorry dah train ya. AI persona. Siapa yang ambil bahasa Arab lah. Tuan-tuan pergi pada default untuk language tadi. Cuba cari bahasa Arab. Ada tak? Indonesia ada. Rasa ni ikut. Ustazah Nali betul ke? Ustazah Nali. Ini kan? Kita tak pandai bahasa Arab dah. Rasa inilah. Ya, Ustazah Nali saya tunjuk ni. Betul tak? Boleh ke? Cuba doktor try. Allah. Betul lah Tak apa dia tulis tahu. Cakap Arab. Sekali Arab dah. Tu. Apa tulisnya tu tak? Arab ke tu? Nampak tu tak? Nampak kan? Saya betul pasti. Nampak tapi tak ada baris. Oh, tak ada baris. Saya lagi kalah lah. Yang ada baris pun saya kalah. Yang dia tak ada baris lagi saya kalah lah. Tapi tu tuan-tuan nanti boleh cuba. Dia boleh bercakap juga dalam bahasa Arab. Tuan-tuan boleh pilih nanti. Artinya dia boleh bercakap tu dalam bahasa Arab. Khas untuk pelajar yang agama lah. Okey. So artinya bila tuan-tuan dah, saya tukar balik tuan nanti pening pula bahasa Arab. Bila train AI persona, tukar sini language, ambil bahasa Indonesia boleh. Tapi Indonesia ni kalau pelajar tadi nak cakap bahasa Melayu. Tapi kalau chat bahasa Inggeris dia boleh jawab juga walaupun tanya bahasa Melayu. Saya tunjuk tadi kan. Contoh tadi saya chat tadi bahasa Inggeris kan. Tapi bila saya tanya dalam bahasa Melayu tentang jenis gunung berapi dia boleh jawab juga. Atau jenis-jenis gerakan jisim. Cuma kalau kita bercakap dia tak boleh. Sebab dia bercakap dia kena bahasa Inggeris juga. Kecuali kita set up dalam bahasa Indonesia tadi. Okey tuan-tuan ya. Jadi ini adalah kelebihan untuk guru-guru bahasa Inggeris. Tapi untuk subjek lain tetap boleh ada ruangan chat untuk bertanya secara bertulis. Bukan yang secara voice atau suara. Okey, kita dah publish. Kita dah selesai. Dah ada link. Tuan-tuan boleh buat AI sendiri. Saya nampak Ustazah Noli pun dah ada AI sendiri. Dah tunjuk saya. Tahniah Ustazah Noli. Ada AI sendiri dah. CJ tadi melekat 2 kan. Cuba Ustazah Noli buat sekali lagi. Yang terbaru ni, link yang saya kongsikan. Rasanya dia tak melekat. Memang ada sikit gangguan teknikal tadi. Saya betulkan tapi link tu lambat, dia tak support lagi. Bila link tu lambat, dia tak dapat pergi ya. Tapi sekarang ni dah okey kot. Dah okey kot ya. Ni. Okey, ni tuan ya. Ni sistem sijil. InsyaAllah kita belajar esok ni. Ini ialah saya tunjukkan contoh job form yang berbayar tuan ya. Sebab apa bayar? Sebab memang ada syarikat yang nak gunakan. Jadi saya guna tuan ya. Kalau saya pergi balik job form di sini, ini yang terakhir tuan ya. Saya nak tunjuk sikit job form yang berbayar. Ya. Yang saya gunakan education ni tuan ya. Kalau pergi pada my workspace tuan, my apps saya pergi. Saya ada banyak buat app tuan ya. Ini untuk Majlis Pembandaran Seberang Perai. Ini yang Smart Eventer. Ini untuk UPSI. Ini pula kuasa hijau untuk juga untuk UPSI. Dan untuk geografi daerah Bagan Datuk. Ya, khas aplikasi untuk pelajar geografi daerah Bagan Datuk dalam proses pembuatan sekarang ni. Nak dikongsikan yang lain pun tak boleh lagi. Dalam proses upgrade. Dan ada juga yang saya buat untuk pelajar pembandaran untuk intan ya tuan. Okey. Walaupun ni berbayar tapi tuan tetap boleh gunakan yang percuma, tetap ada banyak kelebihan. Saya tunjukkan sikit tuan ya untuk promo untuk esok. Kalau kita ada sikit masa, promo untuk esok lah tuan ya. Untuk esok. Okey. Kita akan buat form
Di mana form tu nanti dia ada markah pelajar. Ya, saya tunjuk contoh promo kena tunjuk contoh yang dah siap. Saya lupa nak tunjuk. Okey, tunjuk promo yang dah siap lah. Tak nampak Okey, contohnya saya buat untuk Geo Digital. So di sini pelajar-pelajar di tempat 5 boleh jawab di sini soalan dan sekarang proses upgrade. Ya, ini aplikasi khas untuk Geo Digital. Ini nanti akhir lah tuan ya. Di akhir nanti kalau boleh kita akan dapat begini. Tuan ya. Saya buat live preview. Oh, sorry. Tablet, katakan pelajar ni dengan tablet ya. Okay, ni kita tablet lah. So di sini ada score. Ya. Ini dah siap tuan ya. Ini dah full siap dah ni. Ni guru AI-nya. Cikgu Normah ni. Alhamdulillah boleh saya bantu. Dah ada Cikgu Normah kat sini dah. Okay. Tanya dia semua. Dari 1 sampai 5 semua boleh jawab ni. Cikgu Normah ni ya. Okay. Tapi pada skor, tuan-tuan ya. Ni antara kita akan buat esok. Skor. Sebenarnya dia akan isi quiz. Di sini ada quiz. Sediakan quiz. Oh ni not. Di bawah ni ada quiz-quiz ya. Masih tak habis lagi ni ya. Okey. Bila dia dah isi quiz, ni soalan objektif lah contohnya, fenomena cuaca dan iklim, dia akan dapat skor. Skor ni lah yang kita boleh susun ikut kepada susunan pelajar. Contoh saya ambil skor untuk fenomena cuaca dan iklim. Tuan ya. Skor tu akan disusun yang tertinggi kepada yang terendah. Nampak kita dah susun dah yang tertinggi kepada yang terendah untuk pelajar ni jawab. Ya. Dan dia boleh tengok macam-macam space. Ni kalau melintang. Kalau gunakan ini, kalau gunakan tablet tuan ya. Kalau gunakan tablet. Ini kalau gunakan ini kalau tablet secara landscape. Ini kalau tablet secara portrait. Ini kalau mobile. Tapi biasa pelajar ni mobile lah tuan ya. Mobile lah. Budak sekarang memang mobile lah. Tablet tu susah. Bukan semua ada. Mobile lah. So ini nanti di akhir kita ada quiz, dia ada skor. Yang skor ni kita boleh rankingkan dia. Dan nama pelajar ni kalau boleh kita nak sorok. Kalau tuan-tuan perasan, nama pelajar ni saya sorok. Saya sorok sebab takut pelajar ni malu. Nanti dalam quiz nanti kita akan daftar dia buat ID dulu. Ni ID. Ini penting tuan-tuan. Sebab pelajar ni nak belajar, nama dia ada. Tengok nama dia lah sekali. Sekali tu je lah dia jawab. Lain dia tak jawab dah. Itu lebihnya lagi Google Form. Job Form berbanding Google Form. Job Form adalah menyediakan ID untuk pelajar. So nama pelajar akan dirahsiakan. Kalau dalam Google Form dia tak ada ID tu. So nama pelajar tu akan jelas nampak. Di sini tak nampak nama pelajar ni. Siapa tahu lah yang dapat ni. Sekolah tahu SMK Tanur Razak. Makannya 46 je untuk fenomena cuaca dan iklim. Siapalah orang ni. Sebab apa? Kita rahsiakan. ID dia Geo 031. Tapi pada kita tahu. Pelajar lain tak tahu. Tadi pada kita sebagai developer, pembina apps, kita tahu siapa dia Geo 031. Inilah yang tuan-tuan kita akan buat esok. Inilah kelebihan Google Form kelebihan Job Form berbanding Google Form. Ini yang percuma tuan ya. Yang percuma boleh juga nanti insya-Allah. Tak ada limit. Yang percuma pun kita boleh buat nanti. Cuma yang percuma saya beritahu tadi, kita cuma boleh buat 5 form sahaja. 5 form sahaja, tapi dalam satu form tu kita letak banyak-banyak soalan. Tapi tuan-tuan itu 5 form untuk satu ID, untuk satu email. Kalau tuan-tuan ada 5 email, 5 dah 5 dah. Cuma aplikasinya berbeza-beza lah sikit. Itu tuan-tuan ya. Okey. Saya dah selesai tadi tapi macam dia dah keluar conversation ya. Kita tengok dia macam dah keluar conversation tadi. Tengok balik. Ada lagi 7 minit tuan-tuan ya. Dia ada tak keluar warning. Ini conversation ya. Ini conversation. Ada orang tanya saya tadi lah. Ramai dah tanya saya ni. Dalam link yang saya bagi. Dia keluar tuan-tuan ya. Edit agent. Conversation pun dah ada. Okey. Alright. Saya dah selesai tuan-tuan. Untuk semua. Dan tuan-tuan boleh lihat conversation yang sedang berlaku. Ini yang saya kata tadi. Kalau nak tengok perbualan murid dengan guru, tengok kat sini saja. Tapi saya usulkan jangan beritahu pada pelajar. Nanti pelajar malu. Kita rahsiakan saja.
Tapi beritahu pelajar, jangan tanya soalan yang pelik-pelik pula. Minat kat cikgu tu pula, tu dia cikgu I love you. Jangan macam tu. Tanya soalan tu soalan yang beradab lah. Okay? Tapi macam mana pun kita boleh rujuk ni. Kita tahu siapa pelajar yang tanya soalan nakal ni. Itu dia tahu kat sini. Cuma kita rahsiakan daripada pelajar. Ya. Mudah-mudahan kalau untuk guru bahasa Inggeris, mudah-mudahan dia menjadi inovasi yang boleh meningkatkan pengetahuan pelajar dan confident pelajar untuk bertutur bersama guru AI. Memang boleh jadi inovasi cikgu. Memang boleh jadi inovasi cikgu. Cuma nanti nama berbeza-beza ya. Okey. Jangan lupa sebelum saya tutup, sebelum saya buka sikit tu soalan, ada lagi 6 minit. Saya terlupa tuan-tuan ya. Boleh tuan-tuan besok kalau boleh tuan-tuan siapkan logo. Ada satu logo macam ni. Saya ada logo Geo Digital. Boleh tak tuan-tuan besok kalau boleh buat satu logo saya siap. Supaya tuan-tuan nanti kita boleh buat dalam form kita ada logo kita, dalam apps kita pun ada logo kita. Macam contohnya saya ada logo saya sendiri. Ya, ada logo. Kalau saya klik pada nota pedagogi terbeza pun dia akan ada logo. Saya tunjuk tablet. Saya lupa nak tunjuk tadi ya. Okey, kalau saya tunjuk pedagogi terbeza Oh, saya lambat betul. Tuan-tuan, lain memang slow dah ni. Okey, tak apa. Okey, ni Tanya, saya ada logo kat nota. InsyaAllah kita akan buat nota juga. Macam mana kita nak masukkan nota kita ke dalam sini. Nota dan dia boleh download lagi. Boleh print, boleh download. Dan ada logo kita dengan pemandangan yang cantik. Pemandangan pun cantik lah jawab padi. Macam mana nak masuk pemandangan ni? Cantik tu. Lepas tu dia ada macam transparent sikit. InsyaAllah kita akan belajar ini esok. Okey tuan-tuan. Saya dah habis. Saya buka sikit ada 5 minit. Untuk sesi soal jawab. 5 minit je tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan, kalau kita letak rancangan sekolah, cikgu Rusdi tanya. Cikgu Badar. Cikgu Badar, kalau kita letak rancangan sekolah tu boleh, tapi sayangnya nanti inovasi je jadi inovasi sekolah. Nanti dia kata ini inovasi sekolah punya. Kalau boleh kita nak letak rancangan kita je. Rancangan kita, logo kita. So kita boleh kata ini kita punya. Bukan sekolah punya. Nanti kalau sekolah kan, ialah pengetua pula claim. Tapi kalau tuan-tuan nak berkongsi dengan pengetua atau guru besar, itu terpulanglah. Tapi cadangan saya, eloklah logo personal kita sendiri. Okey. Okey, link CJ terbaru Ada link CJ sama aja, cuma boleh buat baru ni. Saya ada bagi kongsi link. Saya kongsi ke ni bawah. Okay, disebabkan ada sikit tadi kesilapan sijil, saya akan biarkan ni nanti sampai 11 suku Lepas 11 suku saya akan tutup lah. Saya takut nanti orang lain akan masuk tuan-tuan. Memang ada yang ambil kesempatan juga tuan-tuan alhamdulillah bagus, tapi ada juga yang ambil kesempatan. Dia tak masuk tapi nak pegang sijil. So saya akan buka selama 15 minit selepas ni Setakat ni ada 81 peserta yang menyertai banking ni. Terima kasih tuan-tuan. Ada 81 orang. Harapnya esok lagi lebih ramai lagi. Saya insyaAllah saya akan kongsikan video ni pada mungkin petang kot. Jadi siapa yang tak sempat boleh tengok video dan kita akan sambung seri 2 pada esok waktu yang sama. Dan saya harap lebih ramai lagi supaya kita dapat berkongsi banyak idea. Dan tuan-tuan boleh cuba balik link sijil ini sampai saya letakkan masanya 11:15 minit pagi. Lepas tu saya akan tutup semula. Jangan lupa tuan-tuan ya untuk SPL KPM. Okey, tuan-tuan ada 3 minit lagi. Okey, saya buka untuk soalan. Silakan. Kalau tuan-tuan segan nak tanya di sini, tuan-tuan boleh tanya juga di ruangan chat. Ya, boleh juga kita di sini Lepas ni bolehlah masing-masing cuba AI masing-masing kejap tuan sementara saya menunggu soalan. Kalau ada saya nak tengok sekejap sistem sijil. Dalam sistem sijil ni terganggu juga tuan-tuan
Nampaknya sistem sijil okey, tak ada masalah. Beritahu ya, kadang-kadang ada nama yang panjang ya, macam ni Cikgu Kadratun Nur binti Muhammad Nasruh ni, kalau nama tu panjang, Tekua sijil beritahu saya, PM saya. Mungkin saya akan kecilkan sikit huruf tu supaya dia boleh ngam balik. Tapi kalau dah okey, tak ada apa masalah lah okey, nampaknya dah okey dah sistem ni, rasa tak ada masalah dah. Sistem okey. Tak ada masalah, semuanya okey. Okey. Tak ada tuan-tuan ya? Tak ada soalan? Cek tak ada? Okey, sama-sama cikgu. Okey, kalau tak ada, alhamdulillah kita dah ngam tepat pukul 10. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua semua guru-guru, pegawai PPD, pegawai daripada KPM sebagainya, ada pensyarah-pensyarah universiti yang dapat bersama pada pagi ini untuk kita berbengkel untuk siri 1. Sesiapa yang terlepas untuk siri 1 boleh masuk dalam boleh melihat dalam video nanti, dan InsyaAllah kita jemput ramai-ramai untuk siri 2 yang lebih menarik dan lebih sedikit mencabar. Okey, terima kasih semua. Terima kasih juga Cikgu Razak ada bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari pada masa yang sama 9 hingga pukul 11 pagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam Doktor terbaik PIBD Perak. Terima kasih Doktor. Sama-sama semua. Saya tutup rakaman ya. Terima kasih Doktor untuk ilmu hari ini. Okey, sama-sama.